Happy birthday mana? Matahari. Apa? Sajian itu. Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Aisyah Make Latte. Rindunya. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate malah keke lewat cerita me ada konan jenteku. Rindunya sama Kak. Bila baca dekat komen kat ramai cakap best intro Arisa. Ya kan? Kita real life macam betul best Hari kita masak boloi. Boloi ni dessert daripada Thailand. So basically dia adalah tepung beras pulut makan dengan santan dan ada kelapa sikit dalam tu. So jom kita sajikan untuk Badak berendam lebih kurang Rina berendam yang betul-betul kelapa. Alright, so bahan-bahan kita nak buat boloi, kita kena ada tepung beras pulut, tepung ubi kayu, yang ni yang tak habis lagi. Lepas tu korang kena ada pewarna. Saya tak jumpa pewarna merah, saya guna rose. Saya guna pewarna hijau dengan pewarna biru. Yang ni korang kena ada daun pandan dengan santan. Santan tak kisahlah santan segar ke santan biasa ke. And then korang kalau ada air kelapa, korang boleh ambil isi kelapa muda tau. Nanti kita tunjuk cara masak. Let's go. Okay, untuk tepung, untuk sukatan yang sepenuhnya, korang kena tahu, korang kena banyak tepung beras pulut. So tepung ubi kayu ni kita just buat penambahan. Okay, let's say kalau korang nak buat 3 orang makan, korang letak 3 cawan beras pulut dan 1 cawan tepung ubi kayu. Itu je sukatan dia. So kita punya konten kali ni, Kak Bella ada request hari tu dekat IG story. Dia ada request kat IG story. Saya pun okey lah, kali ni kita masak untuk Kak Bella. Kak Bella request nak makan. Saya macam teruja lah kan nak masak untuk Kak Bella. Sukatan tepung ubi kayu ni sikit daripada tepung beras pulut. Alright, so I satukan bekas tau sebab bekas tadi terlampau kicik. So kita akan masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam ni untuk kita gaul dia. Alright, so kita nak campurkan dengan air. Korang kacau dia perlahan-lahan. Masukkan air dulu. Habis cawan dulu first. Pastikan dia kental tau, dia tak lekat kat tangan. Ni resepi baru, saya baru belajar juga dekat TikTok. Mana lagi? Kalau keras macam ni, dah elok dah sebenarnya. Tapi sebab dia ada lagi sekadak-sekadak tu, kita kena masukkan air sikit lagi. Macam ni. So, sekarang kita ada 3 adunan. So, korang buat adunan dengan colour yang korang nak. Okay guys, so kita dah siap warnakan. So sekarang kita ada warna putih, tapi ada warna biru-biru sikit, tak apalah. Ada warna hijau, ada pink and juga biru. So korang buat macam ni dulu untuk memudahkan dia. Korang ambil satu macam ni, satu macam ni, satu macam ni. Tu korang gulung bagi jadi bulat. Pastikan dia macam sama besar lah, baru macam puas nak makan kan. Lepas tu korang gentil dia sekaligus, barulah jimat masa macam ni. Lepas tu kita ambil warna lain, contohnya warna putih. Ambil warna putih macam ni. Alright, so dia akan jadi macam ni. Nampak tak comel gila kan? Comel sangat-sangat. Kalau korang nak buat besar macam ni, better buat besar sebab satu ngap tu penuh mulut tau. Macam ni, comel kan? So jom kita buat setiap colour dengan menggunakan this. Macam tengah ni korang nak buat pink ke biru ke, ikut korang. 20 minutes later. Okay, lepas kita letak cambung bunga kecil ni. Yang ni kita letak elok-elok yang geng-geng bunga ni. Kita rebus dia orang dulu. Sekarang kita nampak yang dah timbul-timbul ni, sebenarnya dah masak. Okey, nampak tak? Warna dia sangat cantik bila kita dah rebus. Tada! So cute kan? Masukkan
baru. Okay, untuk santan pula, untuk kuah dia pula, korang boleh masukkan santan. Macam saya guna santan kara. Macam ni santan kara yang telah di packing. Sebab dia banyak sangat hari tu, nak kena simpan. So saya masukkan santan kara dulu. Kalau ada santan kara yang besar tinggi tu boleh masukkan yang tu. Kalau korang guna pure santan, korang tak perlu tambah air. Kalau korang guna yang santan kotak, boleh tambah air. Masukkan daun pandan. Banyak-banyak pun boleh untuk kewangian. Lepas tu korang boleh masukkan gula garam untuk perasa. Macam yang Alisa cakap juga, kalau korang ada kelapa, isi kelapa, korang boleh cari-carikan atau potong-potong isi kelapa tu kecil-kecil. Sebab ini yang macam membuatkan dia lagi pure boloi version Thailand. Kalau korang ada air kelapa, boleh masukkan sikit dalam ni juga. Sebab dia akan bagi rasa masam-masam air kelapa tu. Macam sekarang Alisa ada air kelapa, Alisa nak bubur satu cawan sahaja. Lepas tu, kalau korang ada gula melaka, korang boleh letak juga. Letak bukan untuk manis apa pun, untuk bagi lemak-lemak rasa gula melaka tu je. Tapi kuah akan bertukar sikit lah sebab dia akan bertukar arah warna miseng. Dah, kuah dah siap. Korang letak daun pandan, garam gula dengan gula melaka. Lepas tu kita boleh masukkan bola kita. Itu sahaja. Dia melekitlah sikit. Kena hati-hati. Sebab bila dia panas, dia akan selepit betul-betul. Ini mangkuk yang kedua. Korang nampak tak? Dia dah betul-betul separate dah. Api slowkan sebab kita nak rebus. Kita nak separatekan ni je. Kita masukkan isi kelapa. So jom kita pergi office and tengok reaction diorang makan boloi. Let's go. Tapi korang kena ingat rasa dia patut lemak-lemak manis, ada lemak garam sikit. Lepas tu jangan terlampau manis sebab benda ni dessert. So korang pandai-pandai lah. Okay, let's go. Ni rasanya lebih kurang macam cerita tu kan? Apa dia? Yang Bon Appetit tu kan? Lebih kurang kan? Buat reaction macam tu tak? Kan? Patut ni pun tak dari. Apa dia? Bukan tu bukan aku punya. Ada daun dalam tu. Ada daun. Macam ni dia. Ada mana? Así que trépate, actívate, así cálate, que te quiero ver debajo. Tolong ambil sudu kejap Mira dalam baby apple tu. Pasal kepala kau tu. Dalam baby apa tu? Dia kosong je. Ada flower. Dia nak sebut sendiri ke? Guys, flower tu buat sendiri. Ya, kita getem. Aku dapat rasa sedap. Awak sudu. Nak juga. Ya, saya nak ni dulu tahu. Buka asal. Kau mana tu semua? Pula buli. Ya, sini opi. Oh, boleh makan ke sudah? Bolehkah? Boleh. Kalau orang yang tak suka santan. Bukan ni. Dia sabar. Dia rasa dia macam kuih buah Melaka. Ya. Boleh kau nak kalau nak custom tak kena? Tak boleh. Oh. Bukan apa. Oh. Nak sudu. Allah Akbar. Santai. Santai kelapa. Kelapa. Kelapa muda. Kosong. Iyalah. Apa hati dah tahu aku dah lain masuk. Bilang dia Ampi pandai Ami. Sumpah tak kisah pun Ami dah masuk. Kak Sah. Tika minta resepi. Boleh. Yang penting Asal nak resipi kan? jangan nak COVID potong. Mama harap tak punya. Rina. Kau tengah duduk sini. Sorry. Apa tu? Kanda mana Kanda?
Selalu kau panggil Nazrul. Nazrul. Lepas sumpah halang kamera. Mana sprintan lah, tepi lah. Kenapa nak kuah? Sedap ya? Tak boleh lah, aku tak lain. Dia tak makan kuah sangat actually. Dia punya tu lembut tak? Keras. Just nice. Dia betul pun. Dia dadah dulu. Ni Rasa kelapa ke? ni bunga-bunga matahari. Lingkuk. Nak sikit. Macam mana buat dia? Nak air yang ni? Letak yang ni dulu. Lagi. Kedai ni tak buka lagi. Sorry, thank you Una bagi kita jalan dulu. Apa, okey je. Tak sama selalu. Sedap je. Letak air selalu sedap. Ya, sebab dia sejudah. Ni bunga-bunga ni kat sebelah sini ke? Ya. Naya bulat-bulat. Tak tahu nak kuah sikit lagi boleh. Asal tambah. Sabarlah, kau orang lain pula. Tak kuah. Asal tak sedap boleh tambah tak? Nak bunga dengan kuah. Kuah dia sedap. Tambah. Dengan nak janganlah. Apa kurang weh? Kurang apa tak? Kurang masin ke? Kurang Semua perfect. Akak, panggil akak je. Share, masuk share. Don't touch me lah. Thank you Kak Zah. Sudut. Sama je budak. Nambah Aku tak banyak. Curang. Mak bapak kau. Kau dengan mak bapak kau. Sudah mana suruh dah habis ke? Sabar Una. Una sabar. Aisyah curi tu ais Aisyah. Aisyah bubuk ais lah korang. Dia custom. Siapa nak lagi? Macam nak ambil mangkuk. Ini sedap tak? Nak Syami. Ha? Kakak dah depan. Ni. Ceramah dalam sebab. Kakak ceramah dalam sebab. Oh, Aku lah. siapa? Thank you. Kena ni. Sangat unik. Kau makan suka? Aku tak makan. Sikit lah. Ya. Apa benda yang aku punya ni kau tak apa? Itu tu ni apa benda nama dia ni? Ni bualoy. Baloi. B-U-A-Y. Balai ni macam mana? Dia dessert Thailand kan? Dia buat daripada apa? Dia beras pulut. Beras pulut. Dia gopal-gopal betul. Dia dah juga. Ke? Dah juga. Ni telur ni. Telur kacang. Orang sabar. Ni mak tak boleh lagi. Ni. Gek. Sedap. Ambil. Apa tu? Sedap ke tak sedap? Akak Zah kena spring kat dia ni makan apa? Ina kan? Mesti dia tak tahu Dia apa. kalau makan kena sebut sawadee ka. Me. Sawadika pimpong. Oh, nak pergi amal bimbang tu. Cakap je lah. Ini kan sedap ni pimpong. Pimpong. Saya suka. Come. Saya suka. Oh. Saya suka pimpong. Ni apa nama dia ni sah? Bualoy. Baloi. Yes. Bukan. Bukan manggis. Dia actually tak makan kuah sangat pun. Oh, kelapa. Ya, kelapa. Kelapa Bani. Kelapa. Kenapa siapa? Kenapa ini? Oi, sedap. Kenapa? Dia macam ni. Macam apa? Macam mana? Dia macam bubur tu. Badak bergendam. Hujan panik. Kau ni bubur apa? Ada komen hidup-hidup. Badak berendam. Badak bergendam. Lebih kurang lah. Tapi badak bergendam dia guna tepung lain. Mau lagi kuah? Badak berendam mana lagi tak? Itulah nak buat kuah banyak. Yang apa benda ni? Sikit je. Ni apa benda tak? Tepung Ni ke? tepung. Tepung beras pulut. Oh. Ya. Tapi kan nak ayak je lah. Ya. Tak? Kuah sikit. Tapi kurang manis kan? Oh, Kelantan betul. Boleh kita orang Kelantan. Cuba senyum sikit dekat sini. Bini orang. Oh, bini orang. Anak dua, kembar. Sedap.
Betul lah, kurang manis. Kurang manis. First time makan ke? Cuba first time. Sumpah first time. Cuba senyum. Manisnya. Ya, Abu boleh. Dia macam apa tu yang kalau dalam dia ada gula melaka tu? Onde-onde. Onde. Tapi dia dah ada rinti. Tapi ini kuah dia di luar. Kalau Kelantan dia panggil kuih kekocang. Kalau Sabah kita panggil putri mandi. Putri mandi sebab dalam dia gula melaka tu adalah putri, dia mandi di kuah dia. Kelapa tu apa? Kelapa dia tu kelapa lah. Cuma nama dia putri mandi. Betul aku dengar. Ni first time makan? First time. First time. Lagi? Okey dah. Bedah. Tak boleh mana-mana awak nak nikah kan? Sebab ya bebek dalam mandi dah. Jangan makan benda manis lah. Asal pada dah. Kita lalu dah benda tu. Kuih lah kita itu. Kita bitis dah ni ke? Asal dah bagi tip untuk saya anak kembar. Kau nanti kan doa-doakan Semoga ada rezeki. Doa ni kau ada lagi. Thank you Kak. Welcome. Tapi macam dia makan sambil tengok TV. Ya. Memang aku tak tahu pun berapa banyak masuk mulut kau. Kalau sambil tengok TV ni layan. Sebenarnya benda ni kena makan panas. Oh ya. Tapi disebabkan aku datang. Thank you. Disebabkan aku datang office, takut benda tu macam jatuh air dalam santan kan cepat basi. So kena tak petik ais. Betul lah. Ini tapi kan orang Johor kan dia biasa panggil kalau bukan badak berendam dia putri mandi nama dia. Oh ya? Basically putih mandi tu macam mana? Ni lah benda ni lah. Dia satu tepung yang mana dia orang rebus yang dia jadi lembut. Dia punya tekstur dia macam kuih buah Melaka macam tu. And dia letak santan dengan santan. Cuma dia tak ada kelapa betul kan? Dulu masa Mak Aslam selalu niaga dekat bazar kan, Johor kan. Ramai orang jual ni nama dia putri mandi. Oh ya ke? Baru tahu. So sebenarnya perbezaan dia dengan putri mandi ialah dalam kuah ni aku letak air kelapa. Oh. Air kelapa tu kita masuk dalam tu, dalam kelapa pun kita masuk dalam ni juga. Alright. So basically Lama tak masuk konten Arisa. So Arisa masak apa ni? Buala untuk akak. Ini apa sebenarnya? Ini Dia macam badak berendam ni. lebih kurang. Tapi dia ada kelapa dengan air kelapa kat dalam. Ni makanan orang Thailand ke Kelantan? Betul. Thailand. Hari tu akak ada request. Dia kata akak nak rasa. Ya, macam sedap je kan. So dalamnya ada apa? Tak ada apa-apa. Dia just tepung beras pulut je. Ni besar ni? Ya, tu besar sangat kalau nak makan. Wah, Arisa buat dah berapa hari dah dia WhatsApp. Akak bila masuk office apa ni? Arisa nak masakkan untuk akak berapa kali dah, hampir setiap hari. Tapi Bella pun tak sihat sebenarnya. Aku nak masak sebab akak kan tak sihat. Takut macam akak busy ke kan dah balik daripada PD tu kan. Okay, kita makan Wah, ada 2 ton lah kat sini. Ya, saya bawa ni just makan sekali hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tapi akak tak buat manis sangat sebab akak tak suka manis sangat. Sama lah. Kelapa. Sedap tak? Bella expect kan ada macam Inti dalam. Inti dalam. Macam gula Melaka kan? Gula Melaka. Ni tak, dia just biasa je. Sedap kan? Dia kalau makan depan TV memang tak tahu pun berapa masuk banyak dalam mulut. Sebab dia ralit makan. Dia macam sedap habis macam tu. Akak kita nak join sangat tau akak punya kat PD tu tapi ada tak full fest line lepas pada PD je lagi? Ada? Kat mana? Dekat Angsana Johor Baru. Johor Baru jauh sih. Kita nak JB. pergi tempat kat PD tu. Arisa nak masuk food fest ke? Tak adalah. Macam nak masuk. Nak pergi kat bola akak je. Oh, tak apa. Akak faham Arisa ada anak-anak. Je nak tinggal diorang tu susah. Ya, Arisa dah reveal belum? Hari ni reveal. Oh my god, tak sabarnya. So ni konten after kita reveal. Kau tak anak-anak dia kan, aku tak tahulah dia ni ikut muka siapa pula. Tak tahu dia kenal siapa. Anak-anak dia mata hitam besar-besar.
Mata hitam dia besar weh. Kita tak ada genetik tertentu tau. Ya, macam pakai contact lens. Selalunya ada macam anak Mafiq kan mata mana biru kan. Ini mata dia hitam tapi masalahnya biji mata dia macam pakai contact lens besar. Bulat. Ya. Thank you akak. Sudi rasa. Hari ni kita macam tadi, alah Tika akak tak datang. Setelah akak datang. So happy. Tengok Raisa. So buatkan ni untuk akak lah. Ya, of course lah. Untuk makan. Ya. So, thank you akak. Jumpa next content. Bye-bye. Konten kita pendek je untuk reaction diorang sebab diorang makan laju sangat. Sebab ni bukan nasi, ni dessert. Yeah. So, thank you so much korang join. So, itu sajalah. Sabar. Tak sambut. Sampai hati. Aduh. So, itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Perempuan Cantik. Love you guys. Bye-bye.